AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. Kecerdasan buatan. Secara tegas Presiden direktur. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pernah tak kita terfikir apakah itu Artificial Intelligence atau AI? AI ialah teknologi atau mesin yang membantu manusia untuk merancang, berfikir dan membuat keputusan. Namun apakah sebenarnya AI kepada manusia? Robot, tutor peribadi atau pembantu harian? Untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai AI, jom kita melihat pengalaman pelajar. Hai dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan salah seorang pelajar sekolah kami iaitu Anis. Okey Anis, apakah pengalaman Anis menggunakan AI dalam kehidupan seharian? Pada pendapat saya, tentang penggunaan AI dalam kehidupan seharian saya adalah ada kesan baik dan ada kesan buruk. Tapi saya ingin menceritakan tentang kesan buruk. Kesan buruk tentang AI yang pernah saya lalui adalah penggunaan karakter AI. Karakter AI ni adalah satu aplikasi yang sama ada orang dengan AI macam berbual sesama sendiri. Kesan buruk je, dia macam membuangkan masa dan melengahkan pembelajaran saya. Okey, itu saja. Terima kasih Anis. Kajian terbaru tentang chatbot AI generatif untuk rawatan kesihatan mental mendapati bahawa terapi AI mengurangkan kemurungan sebanyak 51%, 31% dalam gangguan kebimbangan umum dan 19% dalam gejala gangguan makan. Kajian juga mengesahkan pengurangan ketara dalam gejala kemurungan dan tekanan psikologi melalui penglibatan chatbot AI. Walau bagaimanapun, hasil negatif yang berkaitan muncul dalam laporan yang sama dengan kajian MIT mendapati paradoks pengasingan di mana interaksi dengan AI pada mulanya dapat mengurangkan kesunyian tetapi boleh menyebabkan penarikan sosial yang berterusan daripada interaksi manusia dari semasa ke semasa. Takrifan secara umum bagi SDG 3 ini adalah untuk menggalakkan kehidupan sihat untuk semua peringkat umur, termasuk mengurangkan kematian dan memerangi penyakit. Jika kita kaitkan SDG ini dengan idea-idea yang kami bincangkan, walaupun AI menyumbang kepada penggunanya untuk kebolehcapaian, perbualan dan interaksi mereka, namun hal ini menunjukkan kesan yang ketara terhadap kesihatan psikologi atau penglibatan intensif penggunaan AI. Walaupun beberapa kajian mendapati bahawa chatbot AI boleh memberikan manfaat kepada kesihatan mental seperti meningkatkan mood pengguna, menyokong emosi bagi mengatasi masalah dan memberikan nasihat tentang gaya hidup sihat. Bagaimana pula dengan pelajar? Sebagai seorang pelajar, kita boleh mendapatkan bantuan daripada orang yang lebih memahami seperti ibu bapa, guru, saudara mara yang kita percayai. Pendekatan ini sangat membantu dalam merangsang minda untuk mencari solusi masalah dengan cara kami tersendiri. Takrifan umum bagi SDG 4 dalam memastikan semua orang mendapat pendidikan yang adil dan peluang belajar sepanjang hayat. Berdasarkan kajian tahun lepas terhadap 85 pelajar, soal selidik tentang penggunaan AI menunjukkan hasil berikut. 95.6% pelajar menggunakan AI dalam pembelajaran. Antara yang paling popular, 88.2% membantu maya seperti ChatGPT, Siri dan Google Assistant. 4.24% aplikasi belajar seperti Coursera dan Duolingo. 17.6% alat sebagai pembuat tugasan atau penulisan karangan automatik. 8.2% alat pemprosesan data. 3.5% berbagai AI yang lain. Hanya segelintir kecil iaitu 1.2% yang tidak menggunakan AI secara langsung. Ini membuktikan AI sudah jadi sebahagian daripada hidup pelajar. Walau bagaimanapun, penggunaan AI ini ada risikonya. Sikap tidak jujur pelajar mungkin ambil jalan mudah dengan menghantar kerja yang direka oleh AI tanpa berusaha dengan sendiri. Jika kita kaitkan dengan isu semasa iaitu isu integriti akademik dan shortcut belajar, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan universiti sedang dalam proses memperkenalkan garis panduan tadbir urus dan etika AI negara untuk memastikan AI tidak disalahgunakan. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, dalam pendidikan, perkataan AI telah menjadi trend dalam kalangan pelajar, malah guru dan pensyarah. Tetapi penggunaan AI dalam hal ehwal pendidikan semakin tidak terkawal, terutamanya apabila melibatkan tugasan yang boleh menyebabkan beberapa isu seperti plagiat. Tetapi apa yang boleh kita lakukan untuk mencegahnya? Sebagai sebuah masyarakat, kita perlu ingat bahawa chatbot AI bukanlah cara yang lebih pantas untuk menyelesaikan tugasan. Ia adalah alat yang membantu kita dalam pembelajaran dalam kehidupan seharian kita. Dengan itu, kita boleh menggunakan chatbot AI untuk belajar dan mempelajari perkara baharu setiap hari. Sebagai pelajar, kita boleh menggunakan chatbot AI dengan bijak, menggunakannya untuk membantu kita memahami dan belajar sesuatu topik. Tetapi kena ingat, chatbot AI adalah tutor dan panduan dalam belajar, bukan bot yang boleh memberikan kita jawapan yang secara langsung. Cadangan kami melalui pengalaman sendiri adalah kami memanfaatkan teknologi pembuatan AI bagi proses pengumpulan data untuk kami menghasilkan huraian karangan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tambahan pula, bagi menggunakan kaedah imbas kembali atau dikenali sebagai recall, bagi memperkukuhkan pemahaman dan daya ingatan kami bagi subjek hilir seperti kimia dan fizik. Takrifan umum bagi SDG 13 adalah mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesannya. Perkembangan pesat AI tidak dinafikan telah mengubah dunia moden, menawarkan kecekapan yang inovatif dan merevolusikan proses merentas berbagai sektor. Walau bagaimanapun, penerimaan dan penyatuan teknologi ini yang semakin meningkat juga telah membawa kebimbingan yang semakin melarat terhadap implikasi alam sekitar. Kajian ini telah menjalankan temu bual dengan 27 profesional dari sektor teknologi seperti pendidikan, alam sekitar, pembuatan asas, akademik dan lain-lain.
Analisis rekod temu bual mendedahkan 5 kesan alam sekitar langsung utama yang berkaitan dengan AI. Yang pertama adalah penggunaan tenaga, sisa elektrik, pengeksтрaan sumber, jejak karbon dan keputusan biodiversiti. Permintaan elektrik pusat data merupakan salah satu faktor utama yang menyumbangkan kepada kesan alam sekitar AI berhasil. Memandangkan pusat data digunakan untuk melatih dan menjalankan model pembelajaran mendalam di sebalik alat popular seperti ChatGPT dan DALL-E. Pusat data merupakan bangunan pengawalan suhu yang menempatkan infrastruktur pengkomputeran seperti komputer pelayanan, tempat penyimpanan data dan peralatan rangkaian. Jika kita kaitkan dengan sains dan masalah global, tahukah anda bahawa apabila anda menanyakan soalan kepada AI akan mencari setiap data dan maklumat melalui seluruh rangkaian komputer. Ini menyebabkan infrastruktur pengkomputeran di pusat data akan mengalami kenaikan suhu yang melampau. Solusi yang telah digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan air yang disejat kepada wap air untuk menyejukkan pusat data. Namun, ini akan membawa kepada penggunaan air yang banyak dan boleh membawa kepada pembaziran air yang melampau. Kesimpulannya, bot semak AI adalah pembantu untuk kita membantu menyelesaikan dan memberikan arahan tentang masalah kita setiap hari tetapi tanpa kita sedari bahawa penggunaan bot semak AI yang banyak boleh menyebabkan bahaya kepada alam sekitar kita. Dengan itu, kita perlu menghadkan penggunaan chatbot AI dengan bijak setiap hari. Apa yang boleh dilakukan oleh pelajar? Sebagai pelajar, kita perlu menghadkan penggunaan AI. Terdapat banyak cara lain untuk kita belajar seperti menonton pembelajaran di YouTube atau mencari maklumat di Google. Dalam masa yang sama, kita perlu bijak menggunakan fungsi penjadaan imej. Kita haruslah mengelakkan tabiat menjana imej sesuka hati tanpa tujuan kerana ia memerlukan tenaga yang tinggi dan menyumbangkan kepada pemanasan global. Kita sebagai pelajar juga boleh memanfaatkan fungsi ini untuk mencipta poster atau pembentangan di dalam kelas untuk manfaat kepada semua orang, bukannya menghasilkan visual yang mengirukan masyarakat seperti fake news atau deepfake.